Kalau nak kira ni selesai. Kemudian dia bercanggah pula dengan riwayat Anas sendiri. Dengan riwayat Anas sendiri. Ni riwayat Anas lah. Kalau kita terima dengan tambahan tu, ada riwayat Anas yang lain. Kata Hafiz Ibn Hajar, dia kata ni tak sedapnya. Ada riwayat Anas juga. Orang kata kepada Anas, satu golongan mendakwa Nabi SAW berkunut terus dalam subuh, sembahyang subuh. Anas kata kadzabu, pelawak, dia kata. Innama qanata syahran wahidan. Dia berkunut sebulan saja. Dalam kunut tu dia mendoakan keburukan untuk beberapa kabilah orang-orang musyrikin. Tapi hak ni pun ada masalah juga sanad dia tu. Ada Qais. Qais ini dhaif. Walaupun tapi dia ni tidak dituduh berdusta. Tapi dhaif juga. Tak sedap juga waktu tu. Sebab itulah ulama jadi berbeza pendapat. Lepas tu ada riwayat Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dan lain-lain lagi, ramai lagi hak ni sahih, iaitu riwayat daripada Anas juga, bercanggah. Kalau hak tadi dhaif, hak ni riwayat daripada Anas juga, iaitu Nabi SAW lam yaqnut illa idza da'a liqaumin au da'a ala qaumin. Nabi SAW tidak berkunut kecuali apabila dia mendoakan untuk kebaikan sesuatu golongan, ataupun mendoakan keburukan untuk sesuatu golongan. Pada ketika tu baru dia berkunut. Kalau tidak ada, maknanya tak ada kecuali subuh ke apa ke, tak ada ni. Bila dia nak doa kebaikan untuk satu-satu golongan, satu-satu orang, ada. Ataupun dia mendoakan keburukan kepada sesuatu golongan, baru ada. Kalau tidak, tak ada. Ini riwayat Anas. Bermakna riwayat dengan tambahan Nabi SAW terus berkunut sampai dia meninggal dunia tu, riwayat itu bercanggah dengan riwayat yang sahih yang juga daripada Anas. Riwayat tu. Dengan sebab itulah kebanyakan ulama mengatakan mungkar. Dengan sebab itu Hafiz Ibn Hajar, walaupun Syafi'i, dia kata kuat hak ni, kuat alik tidak kunut ni, kata dia. Walaupun dia Syafi'i, dia ngaku hak ni kuat, hak ni, kata dia. Tak boleh nak lawan. Dari segi hadisnya. Bermakna hak tinggal lagi, hak adanya qunut nazilah. Adapun Imam Syafi'i, dia takwil. Dia takwil berdasarkan ijtihad dia. Tidak pakai hak tambah tu tak kuat mana. Seperti kita sebut tadi lah, ada Abu Ja'far Ar-Razi ke apa tu. Dia pakai hak ni, qanata syahran thumma tarakahu. Baghawi dalam syarah sunnah, dia kata Imam Bukhari Imam Syafi'i takwil hadis ni. Nabi SAW berkunut selama sebulan, kemudian dia meninggalkannya. Hak ni tentu dalam sembahyang subuh. Berkunut selama sebulan, yakni kunut nazilah. Kunut hak dia doakan keburukan kepada beberapa kabilah tadi selama sebulan. Kemudian dia meninggalkan doa hak tu kepada beberapa kabilah tu. Bila selesai masalah, dia tidak doa dah. Tapi bukan bermakna hak ni dia meninggalkan dalam subuh tu dia tak tinggalkan hak tu nazilah tu. Hak selama sebulan tu dia tinggal. Lepas pada tu bila habis cerita tu dia tinggal. Ataupun dia takwil. Thumma tarakahu, selama sebulan ni Nabi SAW duduk berkunut dalam setiap sembahyang dia 5 waktu. Kunut nazilah. Thumma tarakahu, kemudian dia meninggalkan, yakni hak 4 lagi. Kecuali dalam subuh, waktu dia tidak tinggal. Dia takwil kot. Itu takwilan Imam Syafi'i. Dia kata Imam Syafi'i takwil tarakahu tarakal la'na wad du'a 'ala al-qaba'il atau tarakahu fil arba' duna subhi. Dia pegang dengan itu. Tetapi itu takwilan, ijtihad. Hadis yang terang, tak ada. Hadis yang terang tak ada. Lepas tu dia duduk buat semacam lagu tu.
Kalau nak ada pun adalah di sisi dia tu. Adalah. Tetapi setakat yang ulama hadis tahu duduk tengok dalam kitab ni, ada masalah belakang. Kalau hak tetap buat tu, hak tu ada masalah belakang. Bagi dia seorang mujtahid, dia nak kata lagu tu kira-kiranya dia ada. Sebab apa? Takkan dia nak pegang dengan riwayat hak serupa Abu Ja'far tadi, riwayat Ammar hak bermasalah tadi. Kalau riwayat hak lagu tu dia tak boleh pegang. Ni masalah hukum. Masalah hukum tak boleh. Dia kena sekurang-kurangnya hasan. Kira-kiranya kita bersangka baik dengan imam-imam seperti Imam Syafi'i itu, dia adalah di sisi dia. Ataupun dia pakai hak ni, kemudian dia ijtihad berdasarkan ijtihad dia. Selesai masalah. Lepas tu orang hak kata, sahabat hak kata ni bid'ah ni apa ni, dari segi benda ni sudah mansuh. Kalau kita kata benda ni ada lagi, maknanya kita menetapkan sesuatu yang sudah mansuh, itu bid'ah. Mengikut yang dia faham berdasarkan zahir yang dia tengok daripada Nabi SAW dan sahabat-sahabat besar tadi. Mereka tu tak ada buat. Padahal semua ulama tahu Abu Bakar, Umar apa semua kunut belaka. Kunut mana? Kunut lain lah. Bukan kunut subuh tu. Adapun kunut subuh tu tak ada. Kalau ada pun sebelum pada tu, lepas pada tu tak ada. Kalau ada lagi apa tak buat? Itu apa nama ni, kata mereka. Sebab itulah jadi muhdath ataupun dia kata bid'ah tu. Hak kata bid'ah tu bukan orang kemudian, sahabat Nabi. Ataupun salah lagi kemungkinan sahabat ni setakat hak dia tahu gitu, tetapi ada lagi hak dia tidak jumpa orang lain. Perawi lain di kalangan sahabat, dia terima ada benda tu dan duduk buat, dan dia tidak anggap mansuh. Mana kepada dia tidak bid'ah, sebab benda ni tidak mansuh. Tetapi kepada Abu Malik Al-Ashja'i apa, hak dia tahu, berdasarkan dia tahu benda ni sudah mansuh, kalau orang terbaik buat juga jadi bid'ah. Bermakna ini termasuk dalam bid'ah yang mukhtalaf fiha, bid'ah yang masih lagi ada khilaf. Maknanya kalau orang kata benda ni sudah mansuh, duk buat lagi, bid'ah. Tapi kalau orang tu kata tidak mansuh, tidak bid'ah. Bid'ah yang masih khilaf. Mana ada bid'ah ni yang disepakati oleh ulama, ada bid'ah tidak disepakati oleh ulama. Gitu penyelesaiannya dia. Kalau tidak, jadi parok lah. Imam Syafi'i, Imam Malik ni ahli bid'ah, takkan lagu tu. Dia adalah riwayat-riwayat yang lain. Abu Malik diriwayat setakat dia tahu, dia faham. Daripada 4 orang sahabat besar ni tidak buat ni, mana kira-kiranya selesai lah, tak ada. Tapi adakah kita boleh pastikan selain daripada sahabat, 4 orang besar ni orang lain tak ada buat seorang habuk pun? Tak boleh nak pasti gitu. Bahkan ada riwayat-riwayat daripada sahabat yang sahih, hak Nabi tu tak ada dah. Bagaimana sahabat lain hak kemudian ni yang buat? Kalau benda tu sudah mansuh, mana dia tidak tahu benda ni mansuh, dia tidak anggap benda tu mansuh lah. Walaupun sahabat itu tidak sebesar Khulafaur Rasyidin, tapi sahabat tu boleh kita ikut juga ke mana-mana. Gitulah penyelesaian dia. Namun kita nak kata bid'ah dengan arti yang menyeluruh, umum, tak boleh lagi. Bukan caranya begitu. Sebab apa? Bid'ah ni mengikut pembahagian ulama, ada yang masih khilaf, ada yang tidak khilaf. Hak ni termasuk dalam hak khilaf. Seperti berbaring selepas daripada sembahyang sunat subuh, sebelum sembahyang subuh. Imam Malik ramalah hak katanya. Di kalangan sahabat Sayyidina Umar kata bid'ah. Tapi Imam Nawawi terima, dia kata tidak bid'ah. Mana benda khilaf? Mana kalau kita nak buat lagu tu, kita boleh sunnah juga. Kita kata walaupun kita tak sembahyang sebelum pada tu, tak ada penat, Nabi tu ada maksud dia, bukan dia duduk sembahyang lawan mana dah. Sebelum pada tu, lepas tu dia sembahyang sunat subuh, dia rehat sebentar, nak ambil tenaga baru untuk nak sembahyang subuh panjang pula. Ada maksud. Dengan sebab itu berbaring dia tu kerana keadaan dia tu ada maksud. Bagi kita hak baru bangun ni, tak nak sembahyang kau satu sikit abuk ni sebelum pada tu, nak ke dia tidur tu baring tu, ada Imam Nawawi tak sepakat.